Hello, Assalamualaikum. Welcome back to the Our Mental Care podcast. I'm Arifah, I'm the founder and also one of the therapists here in the Our Mental Care. But today, I'm the host for this podcast. I tak First sabar time. nak belajar daripada our therapist here today. Okay, so today our topic is talking about something that is very normal in human. Okay, especially female, male, kan, boys, girls, semua ada perasaan, semua ada emosi, but it's not something that we don't talk about so often with this specific group of human, which is boys ataupun lelaki. And usually kalau kita daripada dulu kecil-kecil kita selalu dengar phrases like, oh kita kena jadi kuat, be strong, don't cry, kan, man up lah, kan, have a ball, handle it yourself ke semua kan. Lelaki tak nangis lah, kan, malu lah lelaki nangis, something like that. But actually without realising it, bila kita selalu guna, usually it's for a good intention. Tapi bila kita terlampau guna, sometimes we misinterpreted it jadi seperti kita tak boleh ada perasaan pula. Kan? Kita dah redirect it. That we cannot have this emotion, this ugly emotions, kan? Kalau kita ada emotion ni means we are less man, kan? Kita less man. So, bila kita dah ada these beliefs, kan, dia jadi tak langsung membuatkan kita redirect pula emotion ni kepada benda-benda yang tak best, which is anger, kan, kita dah jadi physical abuse ke, kita jadi physical aggressive ke, kita akan ada withdrawal, substance use or emotional numbness. So this is quite normal, kan, kalau kita nampak dalam segi data statistik pun memang men quite high in physical aggressions, kan, substance use pun ramai juga dalam bahagian lelaki when compared to female lah. And this is somehow the reason, mesti ada emotional reasoning behind why this happening, kan. Dalam sesi pun kita akan tahu bila kita korek is because of this feeling that is not catered to. Okay, so without further ado, we want to unpack about this topic, kan. So kita with us in this podcast we have our beloved therapist, clinical psychologist, Miss Izzati Afika, and also Mr. Ahmad Syafiq. Let's go. Our therapist here in the Our Mental Care, and the only man who will jadi will be the voice for the man today. Berlawan dengan dua orang wanita. Okay, so before that, kita tahu Ahmad Syafiq, Mr. Syafiq is our counsellor, kan? Okay, when we talk about men have this mental stigma, kan, yang dah tak boleh ada emosi and stuff like that. Tapi you choose untuk kerja dalam bidang yang emosi ni. Is it hard for you? How was it and why? Ada tak rasa macam lemah ke because use this career, kan? Ada tak benda-benda tu? Alright. Okay, so fun fact lah. Fun fact, di Our Mental Care, kita ada hanya seorang terapis lelaki. Which is me lah, basically. Alright, so long story short, Miss Arifah tanya, kenapa pilih this career? And people akan nampak career ni as terlalu emotional, terlalu orang kata melayan perasaan dan sebagainya. Tapi satu benda yang saya realise after saya balik daripada Indonesia, saya belajar kat Indonesia sekejap lah, 6 bulan pertukaran pelajar daripada UM ke Universiti Airlangga, tak silap. Saya lupa dah universiti apa. Saya banyak belajar dekat Indonesia yang mental health is something yang really important. Sebab kat Malaysia kita masih tentu 2018 lah something, 2018, 2017 Malaysia still dalam fasa yang tak ada awareness yang besar. Right. Jadi bila saya pergi sana, kita tahu orang Indonesia dia punya karakter lelaki tu sangat gah. Dengan merokoknya, dengan sebagainya, kan. Tapi apa yang saya perasan satu benda, dia orang sangat senang untuk share dia punya emotion. As simple as sedih. Sebab saya dah nampak ada sekumpulan, maybe dia orang psychological, I tak tahulah. Tapi dia macam really help the other guy tu untuk understand the emotion. Dia biarkan orang tu marah, tapi dia macam, okay, sebenarnya kau rasa apa sebenarnya? So dia tahu, aku rasa macam aku takut, macam nak exam, tapi aku tak tahu. So dekat situ I realise something yang, wow, this is something yang great. Sebab
initially I'm not choose to be a counsellor. Sebab kalau I pernah cerita dekat Miss Arifah pun sebelum ni, I wanted to be a businessman ataupun wanted to be a accountant atau investment banker and everything. Tapi itulah Tuhan campak I dekat counselling. So from there I realise yang sebagai seorang lelaki, kita tak mudah untuk keluarkan emotion, dan saya dekat sini adalah nak bantu lelaki-lelaki untuk keluarkan emotion. Sebab saya ramai klien, sejujurnya saya ramai klien yang lelaki yang datang dalam keadaan dia sangat marah. Bila saya tanya kenapa marah, saya tak tahu. Dia kata tak tahu. Okay. And then kita pun buka satu. Rupanya dalam satu emotion marah tu, dia ada banyak sangat emotion. And one of it adalah sedih, kecewa, keliru dan takut. Itu antara yang saya nampak lah. So kenapa saya pilih profession ni adalah sebab saya rasa Tuhan bagi saya, okay lah, dalam hidup ni saya selalu dapat compliment yang saya ni senang didekati dan didengari. So saya rasa macam okay, inilah kot aku punya kerja as a counsellor. Dia macam personality, and then one of the job scope yang boleh kena dengan my personality adalah as a counsellor lah. Jadi memang pilih sendirilah. Apa dia? Masa apply UPU ke? Masa apply ni. Secara teknikalnya tak. Tapi like I macam just literally letak everything about accounting, blah blah blah, business and everything. And then my mom said, letaklah counselling satu. So itulah kata Tuhan nak bagi kata this is your profession ataupun this is your forte. And then alhamdulillah currently I dah 8 years being a counsellor. Alhamdulillah. So, okay, let's dive into growing up with this mental stigma, which is boys don't cry, kan? Yep. Okay, according to you lah, Izzati, maybe we can hear a little bit from you. You rasakan kat mana datangnya self-belief ataupun kepercayaan tentang emotion ni considered lemah? Okay, so specifically sebab kita bincang pasal boys hari ni, so kita nak tengok daripada boys, kalau kita perasan, contoh kalau boys jatuh, kita akan cakap apa? Alah, sikit je tu. Lelaki, jangan nangis, tak boleh nangis. Lelaki boys tak boleh nangis. Sikit je tu, kuat sikit. Tapi kalau girls jatuh, oh no, kesian, nak mamak. So, jatuh pun kita dah tengok different things lah. So, daripada situ, memang daripada childhood, dia dah start untuk, dia belajar. So, children ni, dia learn daripada apa yang dia nampak and apa yang dia observe. So, bila dia jatuh sikit, mak dia kata jangan nangis, oh dia dah start, salah ke kalau I nangis? So dia dah start ada that kind of perspective, and also dia dah start macam, oh, lelaki tak boleh nangis. Kalau lelaki nangis, which mean you are weak. So daripada situ pun kawan-kawan dekat sekolah pun the same childhood juga. So daripada situ pun dia orang macam bila lelaki nangis je, ada budak ni nangis. So dia dah kena ejek pula. So dekat situ dia dah boleh juga dia belajar kalau dia nangis, dia maksudnya dia bukan lelaki yang sejati contohnya. So dia akan kena ejek kawan-kawan dia. So daripada situ juga dia belajar, okeylah, why not kita hide je lah kita punya feelings. I think that starts from there jugalah, daripada kecil lagi. If that's true, kan, so it means with apa yang Syafiq cakap tadi pun, it means that our culture ke yang menyebabkan this stigma? Kalau tanya saya, jawapan dia lah. It could be kan. Culture di Malaysia, ya. Kita mungkin lah sebab kita zaman dulu kita adalah bangsa yang dijajah juga. Right? Jadi orang yang keluar untuk berjuang ni most of the time adalah lelaki. Betul. Jadi kalau lelaki, dia ada satu sedikit orang kata apa, sifat feminis lah. Bukan feminis lah, orang kata apa? Feminis lah. Wanita lah. Agak lembut kan. Jadi dia tak berada dalam satu situasi yang majority lah. Jadi adalah minority. Dan tambah pula kalau nak cerita pasal emotion dan sebagainya, sebab lelaki, saya lah sebagai seorang lelaki pun, even sebagai counselor pun, kadang-kadang saya still struggle untuk keluarkan emotion. Emotion yang paling mudah adalah happy, marah, dan bangga. Itulah yang basic yang orang kata apa lelaki boleh buat. Tapi kalau nak dig in dalam lagi, struggle lah sejujurnya. Sebab culture kita, dia tak boleh terima. Sebab dia rasa kalau lah you emotion, you menangis dan sebagainya, dia akan ada satu kategori lain, iaitu maaflah cakap pondan. Kan? Dia rasa macam sotong, lemah dan sebagainya. Jadi stigma tu dah ada, and kita pula sebagai seorang lelaki ni macam
tak nak lah dikategorikan sebagai macam tu kan. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuba To untuk cover jadi up. kuat. Yes, cover up Dengan anger. dengan anger, betul. Ataupun benda yang more masculine lah. Betul. I ada satu terfikir. Tak ada dalam ni kan. Tapi I ada terfikir. I nak tanya Izzati. Is there a difference in the brain of how much macam an emotion affects woman versus men? I think yes. I think ada juga certain macam parts of our brain sebab kita woman, kita diajar untuk kalau ni kita boleh express. So and then man pula dia less emotional punya ni lah. Dia lebih kepada practical. So benda yang ada macam problem solving, yang ada certain punya solutions tu. So man dia suka kat situ. Dia lagi macam advantages dia orang dekat situ lebih. Kalau kita pula woman, kita emotionally wired. So apa-apa sikit walaupun benda contohlah hilang pen pun kita dah alah itu kan favourite pen macam tu. Kalau macam lelaki alah pen je pun boleh lain contoh. So itu a difference between man and woman lah yang that I can see. Faham? So it's biologically Biologically rooted juga Ya, kan betul. dari segi hormon. Sebab membezakan Betul. hormon kan bila kita ada X and Y kan, bila kita ada Y, okay, man with Y lah, okay, a woman with XX kan. Betul. Kita ada hormon yang lebih dirembeskan dalam lelaki dan perempuan. Ada beza hormon kan, Yeah. which is androgen dan juga estrogen from women lah. Yeah. And I think it's very important to know why a man mungkin struggles a bit about emotion. Sebab biologically speaking, woman ni lebih kepada nurturing sebab dia mengandung dan dia ada anak. Kan? betul, dia Ada boleh- mengandung, dia ada betul. anak and stuff. So, diorang memang tend to have these emotions, balances. Dan benda ni pun perlu untuk Betul. kita bear a child kan. For men pula, dia punya androgen dia dah tinggi sebab mungkin rooted juga sebelum ni yang men go hunting. kan? Men have physical. Kalau kita tengok dari tubuh badan kita pun daripada kita punya genetik lah kan. XY kan, lelaki punya masa lebih banyak kat sini. Betul. Kan, perempuan punya masa lebih banyak kat sini for a bear child lah. Basically, differences dia. So, now that we make sense lah. Kenapa mungkin struggle lebih kat lelaki, Lelaki, okay, dan perempuan. Cuma kita tak boleh menidakkan juga ada attributes macam feminism. Feminine attributes in men wujud Betul. juga sebab walaupun kita cakap lelaki lebih banyak androgen, lebih kurang estrogen, tapi ada kan, Betul, bukannya dia tak ada langsung, Betul. dia just banyak ke tak banyak kan. Okay, or I nak tanya Syafiq lah kan, Yes. you ada remember tak momen dalam hidup you yang orang mempelekehkan ataupun macam mempelekehkan emosi yang you ada, ataupun you ada saw someone ke yang struggling with that? Okay, jujur I cakap I seorang yang sensitif. Tiba seorang sensitif. Memang Tuhan lahirkan I sebagai seorang yang lelaki, ada jiwa lelaki dan sebagainya. Tapi saya sangat mudah sensitif dan orang kata apa, mudahlah untuk nangis juga. Okay. So ada satu momen tu masa sekolah, saya dipaksa untuk jadi orang kata apa, lead untuk orientation tak silap saya. So that moment so overwhelmed lah. So tentu form 4 kita still struggling nak jadi leader lah apalah segala kan. And then adalah satu konflik berlaku. So at that time I tak tahu, tentu kita tengah meeting, lelaki perempuan semua ada kat situ. Tiba-tiba I nangis. Oh. Like literally nangis. I Okay. macam overwhelmed, macam semua orang pressure I and everything kan. Macam see. I tak Tahu boleh. orang ramai semua. Depan orang ramai semua. I nangis. Tapi the funny things adalah lelaki macam asal macam tu. Dia macam mempersoalkan lah. Macam mempersoalkan macam kenapa kan. Mungkin dia terkejut juga I menangis. Tapi the fact that perempuan yang bawa I pergi belakang and then tanya, Syed kau okay ke? Comel. Rasa macam lemah sekejap. Tapi dia memang sumpah I tak tahu apa yang berlaku. I just nangis and then tak apa, it's okay. Dia macam dorang pujuk and everything. And then lelaki datang macam Fik, kita orang minta maaf apa semua kan. So macam kita nampak yang emotion yang keluar daripada diri kita tu mungkin sebab macam saya cakap, saya seorang yang feminin, ada sedikit feminin dan sensitif. So emotion tu boleh keluar. Tapi the fact that kalau dengan klien-klien susah nak buat lelaki nangis. Sejujurnya sangat susah. Dan ada seorang klien ni dia datang dengan confused emotion lah. Dia jujur, dia kata dia struggle dengan emotion sebab dia tak tahu nak keluarkan emotion marah macam mana. Okay. Nak keluarkan marah pun tak tahu. Marah macam mana, sedih macam mana, happy pun dia macam clueless juga kadang-kadang. So saya tanya dia, apa yang you rasa? Dia kata rasa numb. Okay. So bila saya check lah, adakah dia ada masalah mental health lain ke apa, tak. Dia cuma memang struggle sebab daripada kecil all the emotion dia deny. So bila dia kahwin,
Yelah, isteri mestilah tak puas hati kan. Of course. Kau ni tak ada emotion kan. So apa yang berlaku, so dia konflik lah dengan the wife and everything. So dia datang kepada daripada couple kepada individual. So I buka satu sampailah dia dah berjaya at least menangis depan I. That's the moment yang I rasa macam I feel you bro, teruskan. Tapi macam saya cakap, emotion lelaki ni tidak, macam mana emotion tidak berpihak kepada lelaki. Sebab kalau luar daripada tiga tadi tu lah, kemarahan, happy, pride, benda-benda lain tu tidak menyebelahi kami sebab kita ada judgemental. Judgemental society and everything. Jadi kalau ikut daripada apa yang saya cerita tadi tu, sebenarnya ada je orang yang okey untuk meluahkan, tapi tak semua orang boleh terima. Sebab kita still ada masalah stigma lah. Lelaki tak boleh nangis. Kalau nangis, kau kenapa nak nangis? Kalau bayangkan kalau kita sebagai lelaki lah, saya pernah berdebat dengan kawan saya, kaunselor juga. Saya tanya soalan lah. Kalau kau tengok lelaki nangis random kan, apa yang kau rasa? Mula-mula macam dia kata, oh biasalah tu lelaki nangis kan. Okay, tapi cuba kau fikir, lelaki tu menangis setiap masa. Diorang dah mula struggle. Tapi kalau perempuan nangislah bila-bila pun orang tak kisah. Sebab kita ada satu stigma, macam saya cakap lah, stigma. So the fact that apa yang saya lalui sendiri dan klien lalui sendiri, saya nampak sebenarnya lelaki tidak diadili lah kot. Dari segi emotion. Dari segi emotion, bahawasanya kita mesti be strong, have a boss, macam saya cakap kan, be strong, be a man and everything. Tapi bagi saya sendiri, sebenarnya lelaki tak tahu juga nak keluarkan emotion tu. Betul. Dia bukannya at one point bukannya dia sengaja tak tahu, tapi memang dia memang tak tahu. Macam mana aku nak Tak diajar tak diajar. oleh parents. Sebab because culture is back to culture lah kan. As simple as contohlah, seorang bapa, dia malu sebenarnya sebab bila anak dia minta beli mainan dan dia tak ada duit. Instead of dia kata macam, bapa tak ada duit lah kan. Buat apa dia nak cakap macam tu? Dia just marah je lah supaya anak dia tak bising dah lah. So bila kita dig down rupanya, sebenarnya dia malu nak bagi tahu yang dekat anak dia macam, not now sebab bapa tak ada duit. That's betul. Bila I baca benda tu macam make sense. Faham? Mungkin juga kita ada this macam kita ada tanggapan sebab men of course they are the leaders kan. Betul. Jadi bila the leaders ni they have to know their things lah. I nak cakap shit tapi they have to know their things lah kan, to make decision and stuff like that. With feeling contoh lah kan, confused ke, disappointed ke kan, dia nampak macam you don't know your things lah kan, macam tu. So benda tu juga yang bermain di fikiran. Mungkin Izzati, I want to ask, macam Syafiq cakap kan, mungkin kita tak berpihak pada seorang lelaki kan. Jadi emotional silence is what they choose kan. Better choose, senang cerita lah. Macam senang cerita marah, senang cerita diam je lah ataupun whatever, lari ke kan, pergi isap rokok ke kan. Adakah kita tersalah faham tentang apakah maksud strength atau dalam leadership ataupun kekuatan yang kita nak dalam membentuk seorang lelaki? Adakah kita tersalah faham? I mean, first, yelah, of course kita dekat era social media. You know how macam orang kata, okay, this is bare minimum. Lelaki kena jadi provider, lelaki kena jadi problem solver, lelaki kena ini. So kita girls, kita bila dah tu, kita macam, bila tengok partner kita macam, you tak ada pun ni. Macam tu. So dia tak tick semua tu lah. So maksudnya kat situ bila dia tak tick, you ni bukan lelaki lah. Maksudnya strength tu dekat situ je yang kita nampak. Tapi dari segi emotional wise, kita tak macam tend to suruh diorang express semua tu. So maksudnya, kalau tadi Mr. Arifah kata dari segi strength, so strength tu bukanlah bermaksud kuat macam dari segi fizikal ke, ataupun kuat dari segi macam I can do this on my own. So tak juga. So maksudnya kalau kuat ni sebenarnya it's as simple as you can recognize your emotions and then you can seek help. So seek help is actually a form of strength. So benda tu kita perlu macam nikan balik, create awareness lah untuk everyone. Faham? Tapi okay, saya ada soalan dengan wanita lah What? You akan rasa macam ni tak? Macam alah, lelaki kot, takkan you nak rely on someone that is not capable Betul, or true. strong in your eyes. Kalau dia tak boleh nak hadapi ni, benda ni pun you takut, contoh, benda ni pun you rasa sedih. Macam mana you nak lead kan kita? So how would you go about
Yeah, especially sekarang kita tengok kan banyak yang perempuan yang ada careers, and then be independent. Because of guys pun sekarang dah nak princess treatment, orang kata lah. Guys pula yang nak jadi perempuan sekarang kan. So kita pun macam kita macam Argument kenapa? lah. Argument, Ada yang nak ada jadi yang princess setuju. dia. So maksud betul lah yang Miss kata tu kan. Kita kalau boleh kita nak someone yang boleh kita rely on, tapi at the same time kita kena tahu yang every human kita ada limitation. So okay, boleh jadi strong, boleh jadi reliable, but at the same time kalau you rasa you perlu express, you kena express lah, because kita human, kita tak boleh 100% every day. So maybe ada satu hari kita 80%, maybe ada satu hari kita 70%. So tanggungjawab ke ataupun you as a man is a very macam valuable thing jugalah untuk you kan. As a man, of course lah you kena jadi ni. So benda tu memang dah ada, and memang macam you as a man, you buat lah benda tu. Cuma kita tak macam expect you untuk jadi perfect partner. Kalau you ada something, you boleh bagi tahu. Contohnya lah, itu that's the thing. Maksudnya kat situ adalah tidak meng-cancel out anything. Emosi boleh betul. ada, kekuatan pun boleh ada. Ya, betul. It's not cancel out. Saya ada soalan untuk dua-dua wanita di sini. Okay, kalau contohlah a man, sebab dia nak nangis ataupun dia nak express dia punya emotion tu, dia berat. Lama lah, macam takes time lah. Walaupun dengan pasangan sendiri, dia takes time untuk percaya kan. Betul. Kalau lah one time dia keluarkan that emotion, okay, and then how you guys react and handle, and you guys, is it you guys akan gunakan benda tu as a weapon to him sometime? Saya pun nak jawab. Sebab mungkin I dah berkahwin lah kan. Bila my husband shows his emotion, vulnerability, mungkin sebab I counselor juga. So I might be biased lah, sebab mungkin I lebih memahami empathy and stuff like that. But what I know he struggles with emotions, okay, because dia punya family and background pun tak sangat communicate enough about emotions and have emotional punya awareness lah, kan. So I dapat rasa yang weapon bukan weapon, tapi I nampak rasa macam I have to do my part here. Macam tu. I have to help him here. Tapi not denying that dia pun ada je kekuatan dia yang I kena rely on him. Kan kita kan manusia kan. Dia tak boleh macam mana? I tak boleh nak have the opinion ataupun expectation that my husband is everything. Macam dia boleh capable. Sebab I rasa itu lagi salah, dan itu lagi irrational untuk I berfikiran sebegitu. Sebab kita manusia. Dan kalau dia lah terlampau perfect, dia kuat, dia boleh buat ni buat tu, I jadi macam takut pula. You know? Macam, betul ke ni? You ada sorok something. Kita jadi macam tu pula kan. Macam, why you not being vulnerable with me? Are you sorok something ke? Semua macam okay je kerja. Okay tu kan. Ada perempuan lain yang you be vulnerable with. Sometimes we have that. Sebab apa? Bila kita allowing emotions, it means that dia safe. Betul. Dia rasa safe lah dengan kita untuk dia show benda Dia trust tu. lah kita. So instead of I rasa macam nak gunakan weapon ke, I rasa macam Okay, share lah. macam I suka lah kan, Faham. macam dia be vulnerable and show it to me. Mungkin Izzati nak share apa-apa ke? I think betul juga lah macam Ms. Arifah kata, because I am a clinical psychologist, so I tend to macam contoh kalau ada macam my friend ke, my girlfriend ke, ataupun my partner ke, dia datang, so I macam okay, apa dia, so I just be there je lah, mostly I just be there, and then kalau dia ready to share, then I macam okay, bolehlah share. Sebab I macam kesian juga lah lelaki. I mean like everything korang, tapi kita pula expect tinggi-tinggi, tapi at the same time kita tak nak tolong dia untuk soothe things. So macam tu lah. So that's why they are masking. So that's why they are internally. So tu I just wakilkan kepada lelaki-lelaki kan. Sebenarnya kadang-kadang diorang pernah tunjuk emotion tu. So kadang-kadang bila dengan klien lah, most of the time I cakap, you pernah tak cerita benda ni kat your wife? Kita pernah. Tapi ada day I kena balik dekat macam tu. So it's hard lah. Macam kalau kita tu senang sebab kita faham dan kita memang tahu tugas kita adalah macam ni. Betul. Tapi untuk orang-orang lain mungkin ni adalah awareness lah kot. Untuk kita bagi tahu dekat orang lain. Kalau lah lelaki cuba untuk keluarkan emotion dia, bukan minta princess treatment lah. Dia lebih kepada emotion dan dia nak rasa selamat. And so macam misalnya tadi kata husband dia nak rasa selamat and everything. Sebab lelaki pun still dia ada titik terendah dia. So dia nak rasa selamat juga, dan
saya baru kahwin dan bila saya kahwin and saya memang cerita Dia tinggi. dan saya cuba express and everything. Sebab even sebelum kahwin pun saya pernah nangis depan dia and everything. So saya tengok dia punya reaction sangatlah membantu saya. Bila ada benda-benda yang tak okey, it's easier for me untuk keluarkan lagi. Sebab saya faham lelaki dia punya function, dia nak perempuan rasa memerlukan dia. Sama juga perempuan. Kalau dalam segi emotion, dia nak diperlukan juga. So macam kalau benda tu nak diperlukan, maksudnya as a wanita juga, untuk orang lain lah, you kena pastikan once your man beri peluang untuk dia keluarkan emotion, jaga baik-baik dan hargai benda tu. Betul. Itu je lah. It's easier to do that instead of macam kadang-kadang I pernah jelah macam saya cakap klien-klien I kan, macam wah I pernah cerita je tapi at the end of the day I kena balik. So itu yang kesian lah. Betul. Kita kesian lah dengan benda macam tu. Sebab it's not easy kan for a man to Betul. try dekat in front of you. Maksudnya betul lah tu dia nangis, betul masa lah tu. first time I dia sedih nangis lah tu. dekat my partner kan, macam tolong jangan clash dengan I. So kita takut tau, kita I tak tahu. see. Tapi bila tengok dia respon, Bila last satu nangis tu. Alamak. Bila last dia pertama kali kan. Dia macam fikir balik. I think since both of you adalah therapist, is I think we need more women to let other women to understand. Yep. This is how you do it lah. Betul. Yang mudah dia. Correct. I Faham? agree. Okay, tapi I ada soalan lah Syafiq kan. Kalau ada setengah lelaki yang ada anggapan bahawa kalau dia avoid sesuatu emosi ni ataupun dia tak be transparent dengan partner dia ke apa ke, is actually untuk protect partner tu. Okay. Dan adakah bila ada anggapan itu masalah akan lebih besar? Dia menyelesaikan ke dia membesarkan lagi ke masalah tu? Bila dia rasa macam aku buat ni bukan sebab aku tak nak tak nak show myself ke, tak nak be transparent ke, tak nak be trustworthy ke, aku just aku nak protect dia dan aku nak tak apalah akulah. Macam tu. Lelaki kan saya tak apa, aku kerja keras je. Kan aku walaupun kita ada rasa macam penat ke apa ke, tak apalah aku buatlah sebab wanita, macam aku kena do it for the woman kan. Macam tu. Fun fact. Wow. Sebab bila you cakap macam tu, I terus teringat my client. Most of the time, diorang datang couple therapy, benda tu dah parah dah. Maksudnya, bila I tanya, kenapa you tak pernah expose ataupun you tak pernah cerita dekat you punya partner? I try to protect my partner supaya dia tak rasa terkesan and everything. Tapi at the end of the day, dia akan jadi lebih teruk. Betul. Okay, so apa yang lelaki faham? Secara teknikalnya, lelaki faham yang kalau aku tak cerita, kalau aku tak bagi tahu, wife aku akan ataupun partner aku akan rasa lebih tenang. Tapi the funny things is men will fuck up. Sebenarnya dia akan buat salah juga. So bila buat salah tu yang berlaku, dia dah tak tahu nak pergi mana. At the end of the day, dia akan pergi juga dekat partner. Tapi the moment dia pergi dekat partner tu, benda tu dah rosak dah. Instead of baru patah sikit, ni dah renyuk dah. Dah hancur dah. So lelaki punya pemahaman adalah trying to protect is good, tapi dia kena tahu dia punya limit. Okay, so maksudnya apa yang Syafiq cakap tadi adalah benda ni kena practice over time. Di mana macam lelaki kena always be transparent. Macam go je and share your feelings, but there's no wrong in it. But you just a human being. Dan wanita pun kena belajar to be reciprocate ataupun responding well with the emotion. Kena cater to the emotion, especially for partners lah kan. And also bukan je kita cakap tentang relationship, with men as well. Betul. Contohlah kalau kita dengan kawan-kawan kan, kita nak be vulnerable, nak share sebab ada benda yang mengganggu kan. Tapi kalau man itself doesn't respond well kan, dia akan mati kat situ kan. Dia tak boleh go tu. Tapi I'm very interested to know sebenarnya adakah myth je di mana express emotion ni make men less be respected macam tu untuk Izzati. Adakah itu adalah myth ataupun you somehow agree because benda tu adalah nyata di luar? What do you think about that, Izzati? Not necessarily macam contohlah bila you show emotion as a man, kita akan tak hormat you or something like that. Tapi macam contoh tadi kan, saya nak tambah sikit yang pasal man buat macam tu sebab dia trying to protect dia punya partner and stuff. Tapi actually dia ada juga the tendency untuk rasa macam he has to fix everything. So that our emotions ataupun orang lain punya emotion is his responsibility untuk fix it.
So macam tu. So mungkin Because of the leader yang mungkin boleh jadi. So the miss tu kita tak adalah less respected. Actually kita lagi appreciated. Kalau especially untuk girls lah, kalau girls dah tahu okay sekarang men also human. Back to back kita akan kena ingat yang men ni human. So human of course ada limitations, of course dia akan ada macam variety of emotions. So daripada situ it's not that kita macam takut lah kiranya. Maksudnya kalau macam tu, kalau contohlah betul you nak kata kalau men show emotion tu less respected, nanti so macam mana you nak jadi diri you? Maksudnya the things yang you show us dekat luar tu, you are masking, you are tak authentic lah kiranya. Macam tu. So it's a myth lah kiranya. And I have a question about how does that causes pula turn into anger lah, panas baran lah, kaki pukul lah kan, in relationship ke, ataupun ada je macam bawa kereta, salah bawa kereta dah turun pukul kan. Bahaya lelaki. Scary Takut kan? kan. Tapi perempuan pun bahaya lah. Tapi still, how does that, ataupun macam kita ambil dadah. Contoh, ataupun isap rokok, do some misbehavior lah kan. How does that relate? Misbehavior and emotion. Where does it go? How's the direction? So kalau for us humans kan, kita ada bila kita tend to rasa something, we need something yang untuk channel out. Betul. So bila you masuk suppress, so semua dah ada dalam kepala you dah tak tahu nak buat apa, that's why you lose control lah kita boleh katakan. So kita macam alamak, so you need something yang untuk keluarkan dia. So that's why you tend to buat benda yang dangerous, benda yang impulsif, macam tu. And then you tak tahu benda dah serabut dalam kepala, of course you akan marah, you akan frustrated. Sebab you don't know how to say it, how to channel it out, to balance it balik. Macam tu lah, biasa itu what happen lah. So the build up punya resentment, build up punya sadness. And then orang lain, do you know iceberg kan? Orang lain nampak atas tu je. Tapi actually bawah tu, there's a lot of emotion yang kita tak nampak. So at the end dia nak meletup, dia atas tu je lah. Anger tu je lah dia boleh buat. Sebab bila dia anger, orang macam take a step back. So orang tak ganggu dia, so dia rasa calm. Contoh that can happen lah. Tambah sikit, bila tanya berkaitan dengan emotion yang lelaki selalu marah bengis kita ambil satu satu situasi. Pernah tak dalam TikTok korang macam pagi raya ada banyaklah orang buat, ayah korang dah marah belum pagi ni. Ada yang tu. Tak ada pula. Dia macam dia macam kalau pernah tengok TikTok kan, macam dia akan tulis ayah korang dah marah belum pagi ni. Okay, tapi bila kita macam bila I tengok benda tu macam it's fun, macam kelakar apa semua kan, sebab kita tahu itu adalah perangai bapa-bapa. Okay, tapi sebagai seorang kaunselor je kita macam bila I fikir balik kan, kenapa dia marah? Rupanya dia rasa macam anak dia tak respect dia. Kan? Anak dia tak respect masa dia. Anak dia tak, kenapa anak dia tak nak ikut cakap dia? Alright. So benda tu dia rasa kecewa. Tapi perkerasaan kecewa ni macam nak keluarkan? Macam kalau cakap bapak kecewa dah macam holding kan. Tapi kalau dia the only way untuk dia bagi anak-anak ni faham macam korang ni kenapa lambat, kita nak solat nak masjid dah lambat pukul 9 kan. So at least the part ayah atau part lelaki tu dia rasa macam okay, dia keluarkanlah frustration dia. Tapi others dia rasa macam bapak aku marah. Dia bukan cakap bapak aku kecewa. Tak, sebab kecewa still kita rasa macam okay, tak ada masalah. Tapi bapak aku marah. Kenapa bapak aku nak marah? Aku lambat je pun. Tapi rupanya bapak dia marah sebab bapak dia kecewa dengan kelambatan dia. So benda-benda tu saya rasalah emotion lelaki ni kebanyakannya lah dia ada pipe yang berbeza kan. Macam contohlah you guys macam like perempuan sedih pipe dia pipe. Tapi lelaki pipe marah sedih apa semua dia tertutup sama dia masuk satu Kena reconstruction. So cara untuk Renovate. kena buat balik lah benda tu, kena pecahkan balik and everything. Tapi untuk pecahkan balik tu kita kena bagi dia faham emotion ni macam apa. Sedih, ni sedih. Ni kecewa, ni kecewa. Ni malu, ni malu. Betul. So dan benda paling mudah yang saya praktiskan bila as a therapist buat dengan my client, saya minta dia keluarkan perkataan. Contoh, you tengah rasa apa? You marah. Okay, you marah sebab apa? Sebab ni. Okay, sebenarnya you rasa apa? I think sebenarnya I rasa sedih. So bila kita keluarkan emotion, I think Miss Arifah pernah cerita dekat I ke dekat MNC, I tak ingat lah.
50%. Is it 60%? Emotion bila kita sebut. Sebut akan 60 turun. eh? Betul. Something. Betul, 69. 60 to 50, 69%. Bila kita sebut emotion tu, dia akan release. And yang selebihnya adalah reaction. So Betul. bila kita kecewa, let people know, ataupun bila kita sedih, ataupun paling senang gembira. Bila kita gembira, kita bagi tahu, oh, I'm really happy today. Instead of kita just show it, react, tapi kita tak recognize kat otak kita yang Yelah. oh, aku tengah gembira, aku tengah sedih. Betul. So structure tu yang kita kena betulkan balik. Innovate balik. Tapi apa yang Syafiq cakap tu memikirkan saya meeting that translate Melayu. Make me think that macam kalau you betulkan benda tu, you actually break the culture punya masalah tu, which is instead of you marah anak, lambatlah anak kau ni, aku nak pergi solat dah ni. Contoh nak pergi solat pagi raya ni lambat, make up lagi. Instead of that, kita sebut emosi dulu. So guys have to sebut emosi dulu. Sebab bila kita sebut emosi, dan anak-anak kita ataupun keluarga kita pun dah faham macam, oh okay, this is why dia marah kan. Sebab emosi tu dah kat situ, dia dah point it out kan. So kita break lah that cycle. So it's okay to feel this way kan. Sebab benda-benda ni, so dia lagi jelas rather than kita nak marah. Kenapa kan? Kalau dia just marah, dia akan cakap, kenapa kalau aku lambat je pun nak marah kan. Tapi sebelum tu lah, I rasa kita senang cakap sebab kita ada awareness of emotion tu. Cuma mungkin lelaki-lelaki ni masih lagi tak rasa selesa untuk keluarkan emosi dia. Dan dia rasa mungkin malu pun ada juga kan. Sebab kita punya stigma yang menggambarkan lelaki ni embrace weakness. Betul. Sad ni weakness, negative emotion ni menunjukkan kelemahan. Okay. Apa yang diorang nak lari sebenarnya? Soalan. Okay. Diorang nak lari daripada apa? What do they want to protect from? Protect from the fact that they are weak? Satu benda yang semua lelaki tak nak dengar lah. Okay. Dia protect the ego lah. Dia protect the ego. Dia protect the ego. ego. Sebab kita tulis. Ego. Dia macam mana bila lelaki macam mana? Okay, kalau benda paling mudah, kalau lelaki disuruh masak, apa yang lelaki tu akan rasa? Terasa macam itu kerja perempuan. Betul tak? Tiba-tiba lelaki kena kemas rumah, basuh baju. Mungkin alhamdulillah sekarang kita dah mula normalizekan benda tu. Dia tak adalah orang kata apa gender specific kena buat and everything. Tapi benda tu kalau lah kita pada zaman dulu ataupun sekarang, kalau kita macam oh kau kena pergi masak, lelaki akan legit macam kenapa aku kena masak, bukan itu kerja bini aku kan. So bila kita sama juga dengan emotion, bila kita letak emotion adalah associate to woman, and that's it lah. Habislah maksudnya kita lelaki, saya lah lelaki ni tak boleh ada emotion sebab kita ambil perempuan punya pakaian. Emotion adalah pakaian perempuan. So kita ambil, oh aku nak pakai emotion perempuan. Tapi kita lupa emotion tu adalah pakaian unisex. Pakaian woman, pakaian manusia. Dan the funny things adalah tanpa kita sedar sebenarnya kita deny apa yang Tuhan bagi kita. Tuhan bagi kita emotion apa? Kenapa kita nak deny emotion sedih dan sebagainya lah. Tapi itulah bila saya cakap benda tu, saya macam cakap dengan cermin juga kadang-kadang. Sebab kadang-kadang I do feel like macam I protect my ego juga. So that people tak boleh make fun of me. So dia macam ada konflik jugalah dekat situ. So for me, I do have satu pemahaman yang lelaki ni dia akan keluarkan emotion dia. Tapi bukan dekat sebarang orang. Dekat orang yang betul-betul dia percaya, and most probably paling easy adalah partner dia. Tapi once partner dia sendiri pun tak boleh nak pegang orang kata apa, cater dan emotion, that's it lah. Lelaki tu akan numb and dia akan straight marah. Bengis panah baran. Itu je lah. Okay, let's talk about that kan. How do we change this? Macam mana kita nak be a partner, a friend, a family yang create a safer space for men to open up? I think first and foremost lah, the most important thing is you just be there and listen without judgment. I mean just kalau dia tak nak cerita pun just be there, duduk okay. And then instead of macam maybe kita boleh elakkan kata macam alah sikit je tu, alah orang lain lagi teruk, alah you ni kuat lah sikit, you lelaki kot. Okay, setiap macam tu maybe kita boleh macam okay, what can I help you? I am here for you, so if you need anything I'll be here for you. Itu one of the thing lah.
yang kita boleh bagi tahu diorang lah, to make a safer space untuk diorang pun boleh express sebenarnya apa yang diorang rasa. Satu lagi, I think sebab okay lah, mungkin bias sebab I'm a guy and I juga adalah terapis. So sometimes I do check out my friend. Macam, bro kau okay ke? Macam lama tak dengar cerita apa semua kan. Tapi sebenarnya bila benda tu berlaku and lelaki rasa macam ada orang kisah pasal aku. Walaupun the part of it dia ada partner anything. So awareness yang kita perlu buat adalah lelaki sama lelaki sendiri kena normalize untuk being okay and then tanya orang lain okay ke tak. Sebab kalaulah dia sebenarnya lelaki ni, sebab kita punya pemikiran adalah fizikal. Kita banyak aktiviti fizikal. Kalau orang kata nak releasekan stres pun pergi ride lah, pergi main bola lah, badminton lah, fishing lah, everything kan. So lelaki tu sendiri kena normalize kan. Dan at least tak perlu pun nak sampai nak keluarkan emotion sedih, tak perlu. Tapi just tanya kawan dia macam, bro kau okay ke? Macam tengok kau macam struggle je sekarang, macam okay ke? So kat situ lelaki tu macam okay. Dia mungkin dia tak recognize emotion dia, tapi at least dia tahu ada tempat untuk dia channelkan emotion dia, dan dia beri ruang dan peluang yang people still care. Sebab dia ada satu phrase yang macam mana? Perempuan yang diberikan kasih sayang tanpa syarat ada 2 je. 3, sorry. Perempuan, kanak-kanak dan binatang. Tapi lelaki dia kena prove something untuk dia dapatkan kasih sayang. So itulah yang lagi membantu lelaki menidakkan lagi emotion lelaki. So that's why lelaki bersama dengan lelaki kena beri ruang untuk feel okay and then tanya khabar. As simple as kau okay ke? Kadang-kadang kita tak nak tanya sebab kita kesian pun. Kadang-kadang macam bro okay ke? Tapi orang yang terima tu, contohlah orang randomly call me atau macam Fik macam mana okay ke? Kau dah kahwin macam okay ke? Apa semua kan? Kita rasa macam people care. People care. People recognize us. Macam tu lah. Macam to add on punya Mr. Syafiq punya story kan. Kita contoh kita girls, kita bila kita keluar, kita hang out, kita suka tau. Kita suka macam you nak tahu tak apa jadi. Kita akan start macam you nak tahu tak orang ni macam ni, orang ni buat macam ni ke I. So the emotions keluar. Tapi as guys, ada jugalah my friend, one of my friends, dia kata guys bila dia lepak, I tanya jugalah, you korang lelaki buat apa je bila lepak kan? Okay, dia orang mostly ada jugalah yang main game. They are together tapi dia main game tu satu. Lagi satu, dia macam contoh kalau ada orang tu macam nak express contohlah emotions kan. Kadang-kadang lelaki tu sendiri coming from man itself, dia macam alah kau ni. Dia macam tu. So bila dia dah dapat that kind of response, dia tend to macam shut down. Macam lepas ni tak nak cerita kat kawan aku lagi. Buat apa nak cerita? Macam tu. Lagi satu pun yang I perasan dengan husband I selalu tanya, you tak tanya ke kawan you ni? Tanya ke? With men, diorang tak boleh macam jump terus emotion tau. Dia kena warm up dulu. Macam kalau wanita, aku gitu. Tapi lelaki punya cara lain. Diorang boleh keluarkan emosi tu. Cuma they need more time untuk betul-betul rasa selesa. Kan? So, kalau walaupun with men and men, usually kalau my husband pun dia akan cakap, kita orang kena main game dulu. Nanti baru kena masuk dulu. Macam tu lah cara dia. So, baru kita faham macam, this is how men works lah basically. Diorang lebih struggles sebenarnya untuk keluarkan emosi. Kau pernah tengok Ryan Bakri punya video tak? Pernah. Yang dia lelaki ni bila menyembang tu cerita pasal dunia lah, akhirat apa semua kan. Tengah-tengah tu ada emotion. Tapi sikit je. Supaya macam ada. Tapi dia tak lama lah. Sebab bila orang tu keluarkan pun, orang lain tak tahu tidak respon. Betul. Okay, macam okay lah, semoga kau baik-baik sajalah. So macam lepas tu sembang benda lain pula. So lelaki ada, cuma kadang-kadang macam cakap lah, dia nak respon, orang yang nak respon pun tak tahu. Orang yang terima tu macam tak apalah, harap kau okay lah. Macam tu je lah. Apa tips nak respon pula? Kita dah tahu tips nak tanya. Kan? Macam tadi Syafiq tanya, ask people, show care. Apa nak respon pula? Kalau kawan kita ni macam segar kan? Nangis ke apa kan? Faham? Kalau Syafiq ada tak macam dia orang takkan Ada. Itu memang time tu memang awal-awal masa saya jadi kaunselor lah. Saya tak sebut nama, saya tak tahu je. Kawan saya ni dia baru broke up lah, dia baru broke up basically. So dia tanya, dia call saya, dia tanya, Syafiq, aku nak cakap dengan kau sikit. Tapi lama lah. Berapa yang nak bayar kau? Macam, tak payah lah kan. Macam lepak je lah. So dia call dan nangis. Time tu saya macam, even I kaunselor, saya macam, aku nak respon apa Macam okay bro, okay sabar Dia macam kita pun shut down juga. So cara
cara lah bila over the time cara sebenarnya bila nak keluarkan emotion tu, kita just let them know that we are here and we are not judged dengan apa yang you rasa. Contoh dia sedih macam kau sedih. Oh, kenapa tu? Apa yang berlaku? Macam kau sedih sebab ni. Oh, apa lagi? Kau gaduh dengan wife kau macam kenapa wife kau buat apa? So macam kita bagi dia peluang untuk selesa dan tanya. Cuma problemnya kat sini adalah skill tu lah. Skill bertanya tu tidak ada dengan I boleh cakap lah dengan lelaki. Sebab perempuan mungkin kau kenapa macam apa lagi kan. Lelaki dia macam okey lah. Dia tak nak sibuk hal orang. Kan itu dia betul macam tak juga. nak macam Tak apalah, harap kau okey-okey je lah. Tak apa lah macam tu lah. So itu pun jadi masalah juga. So, tapi bagi saya lah, kalau lelaki dengan lelaki, as simple as macam tanya khabar, and then kalau kau nak cerita just let me know, and then dia akan keluar lah. Most of the time macam tu. Even I dengan kawan-kawan I pun macam nampak macam dia tak okey kan. Macam pergi macam kau okey ke? Macam tak ada, aku struggle sikit, aku cari financial problem kan. Kenapa tu, apa cerita? So kita beri peluang untuk dia keluarkan emotion tu. Semua dah. Tapi macam saya cakap, lelaki tak semua ada skill tu. Tapi cara yang paling mudah adalah bertanya. Dan kalau ada partner, tengok macam mana partner kita react. Copy paste je. Copy paste je, seriously. Copy paste. Kita pun macam senang je macam tu. Ada juga since macam everyone kan express their emotions differently kan. I also have a guy friends yang macam Zati, I think I nak keluar. So macam ada something lah tu biasanya sebab dia tak ajak kan. So macam okay bila nak keluar. So mungkin yang keluar tu pun a part of our response. So mungkin kita doesn't need a long conversation. Mungkin dia pun tak tahu juga macam nak cakap, kita tak nak respond. So it doesn't have to be a long conversation. Kita keluar pergi minum semua tu macam so apa dia, kenapa? So ni work I ni, boss I macam ni. Alah, kenapa dengan boss you? Kenapa dia buat macam tu? So just validate jugalah. Faham je kenapa dia rasa macam tu. Kalau I pun macam tu contoh. So itu pun something of one of the response juga yang kita boleh bagi. Tanya soalan. Okay, so tips dia is I macam pick up from apa yang korang cakap kan. First is elak judgement lah. Kiranya kita jangan judge orang tu kan. Macam kenapa kau rasa macam ni? Kenapa kau fikir macam ni? Never say those kind of words lah. Macam dia menidakkan, denying that emotions kan. And second, kita kena banyak tanya kan. Macam kalau kita tak tahu nak respond, mungkin kita kena fikir apa kita nak tanya. Kan mungkin sometimes kita macam petak macam kita tak tahu nak respect apa kan. Kita pun baru first time dengar ke kan. So mungkin tanya, lepas tu mungkin tu pun dah started. Lepas tu kau macam mana? Ataupun apa yang dia share tu mungkin so partner kau macam mana? Kalau gaduh pasal partner ke apa kan. Boleh tanya next, tanyalah kan. And last is the validation part lah. Maksudnya simple as aku pun rasa macam tu kalau aku pun macam tu. Tu pun dah enough kan. Kiranya dah enough lah. It's not because men ni selalu fikir dia orang kena soft. Betul. Walaupun kawan ke apa ke, macam kita rasa macam kita nak soft. Sebenarnya diorang know je how to solve their problem. They just need a listening ears lah sebenarnya kan. Okay, kalau lah ada lah yang mendengar ni sebenarnya struggling with emotional pain kan. Okay, tak kisahlah dia marah ke, dia dendam ke, dia sakit hati ke, dia sedih ke, disappointed ke, whatever it is. Anything that you want to say to them? I think first, you dah go through semua. I mean, good job. Okay, you dah been through semua tu. And then, I rasa, you dah tahan lama lah kiranya. So, kalau you rasa if you need help, boleh je kita seek help. I mean, macam, it's not a form of weakness ke apa ke seeking help ni. It's not for only women ke. Men also can seek help. And you tanya balik diri you, how are you feeling? Are you okay? Ataupun do you need someone to listen to? And kalau betul, you identify your emotions macam mana. Maybe kalau you macam pergi counselor ke terapis ke, kita akan go through lah sama-sama untuk tengok how to manage your emotions in a macam balanced, healthy way. Macam tu. Faham Syafiq? Mungkin nak cakap kepada pihak lelaki? Kepada pihak lelaki. I mean as a guy, macam saya cakap, most of the time lelaki dia meletakkan ego yang pertama untuk defense diri dia. And at the end of the day, kita memang perlukan bantuan. Betul. Sebab banyak kes yang sakit lah. Sebab dia penyakit, bila kita stres ataupun kita depressed, dia punya efek pada kesihatan adalah high blood pressure. Kan? So most of the time, I tak ada specific figure lah. Tapi I perasan lately ni macam banyak je orang yang kena stroke
Okay. Right, so stroke ni dia punya causes dia adalah BP tinggi dan kolesterol lah kan basically. So bila kita dah sampai tahap affect kita punya kesihatan, so you need to seek help lah. Okay. As simple as kalau you tengok, alah tak naklah pergi professional macam nak jumpa kaunselor macam menakutkannya macam sekolah je. Talk with someone yang you percaya. percaya, betul. Right? Tapi at the end of the day, orang yang percaya tu dia boleh je terima, tapi sampai bila? Okay. Okay. Sampai bila dia nak dengar you punya masalah. At the end of the day, you kena juga cari professional. So we are here. Mental care. So dia mental care kita memang ada counselor dan sebagainya. Okay. Memang kita cater emotion client and everything. Bila I buat couple therapy, most of the time wife yang start. Wife yang nak buat couple therapy and everything kan. Tapi at the end of the day kita nampak macam lelaki yang masalah. So apa yang kita suggest adalah okay, I think you kena buat individual, lelaki, and then from there diorang rasa happy, diorang rasa seronok. Then they came lagi. So nothing wrong to orang kata apa, to Seek help, seek help To seek sebenarnya. support lah. Kalau tak nak Yeah. tengok help tu support Betul, lah. support. Sebab kalau you tangguh and then bila you dah sampai tahap affect you punya physical health, dah terlambat lah. Lagi macam to add on, macam Syafiq kata tadi kan, contohlah sampai stroke semua tu kan. Kenapa kita bila kita demam kita pergi doktor? Kan? Contohlah kita dah tahu kita nak batuk ni, kita dah nampak ada simptom semua tu, kita elok je kita pergi doktor, jumpa doktor elok. Ataupun kenapa kita macam as orang, contohlah bila lelaki accident bila accident dia terlantar dekat hospital, kawan kita tengok, kawan kita alah kesian. Tapi why not with mental health? Kenapa kalau kita dah tahu kita dah debar-debar semua tu, kenapa kita susah? Maksudnya it's hard for us. Why not kita tengok mental health ni is as important as physical health also. Betul. So in that way mungkin lagi senang lah you untuk datang lah untuk seek support. Faham? So it start with everyone lah. betul. Kan, untuk break dia stigma Ya. yang myth lah kan, mitos yang not helping the society, not helping boys kan at all. So today's conversation isn't about taking away masculinity. Bukannya maksudnya lelaki tak boleh jadi masculinity, lelaki kena lembut, tak. It's actually expand kan the definition of masculinity. Kan? And strength ni bukannya definition dia adalah absence of emotion. It's actually strength ni ada berani untuk face kita punya emotion. Bukannya nak lari lagi daripada emotion kita tu kan. And if whether you are a father ke, a husband, a son, a friend, a colleague, remember these 3 steps yang we have shared. Remember this, that asking a support doesn't mean you have failed. Kan kita semua manusia, kita semua human. And perhaps kita dah spend our generation teaching boys how to be brave in the world, but now is probably the time to also teach them how to be brave with their emotions. So thank you so much for the great you so insights, Cik Syafiq dan juga Miss Izzati, for all of that. Maybe we can tune in to the Our Mental Care podcast for the past previous episodes. Yes. And also if you need help, if you are men who are seeking for support, we are here. Kita ada clinical psychologist and also counselor. Alright. Assalamualaikum. Bye.